Okey, inilah carta organisasi PSB. Ha, carta ni sempoi kan. Nampak smart. Ini idea SU saya lah. Dia memang geliga sikit bab-bab macam ni. Nampak ini saya, Cikgu Nizam. Ini Cikgu Fahana SU saya tu yang geliga tu. Ini Ruwaida. Ini Cikgu Faizal. Ini Cikgu Katronada dan ini Cikgu Atirah orang Palih. Ya. Dekat sini kami semua memang option, melainkan Cikgu Katronada je bukan option tapi dia jadi AJK PSB. Ni antara wajah-wajah ya yang banyak membantu dalam menghasilkan pameran. Sebenarnya ada lagi ya, macam Cikgu Hakimah, Cikgu Sharifah, Cikgu Izzati, Cikgu Faizah, tapi dia dah pindah. Sayang ya, nanti saya akan panggil dia juga. Ya, Cikgu Mazura, Cikgu Syamimi dan siapa lagi ya, saya pun lupa dah. Lagi seorang Cikgu Alia, dia Cikgu BI. Nama-nama yang sebut tu semua bukan option seni tapi diorang mengofferkan diri ya untuk membantu dalam pameran PSB ya. Memang agak meneronokkan lah, alhamdulillah ya, dengan kerjasama semua. Okey, macam okey tak carta organisasi saya. Tahun lepas lain, tahun 2024 pun lain. Nanti saya tunjuk contoh dia. Ni carta 2024, had ni 25. Macam mana carta korang? Macam ni tak? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.